Seronok ni tengok ah. Oh, Bohim. Oh. Oh, tengok. Tadi bagi cakap dengan Ibrahim tadi. Mina Wisi boleh tak Ibrahim? Mina Wisi boleh tak Ibrahim? Maksudnya anak tu dia nak publisi, dia nak relax, dia nak enjoy dengan apa, dengan nenek dia, dengan abang-abang dia. Sebab dalam grup ni dia satu ayah, dia bukan tiri. Darah sama, kandung. Dia kandung. Bukan orang luar tu. Bukan orang luar. Contoh. Dan kahwin dan ada anak. Itu orang luar. Edi kahwin. Macam zaman dia tu, itu grup dia. Bagilah dia satu ayah. Dan kahwin, betul orang luar. Macam siring dengan si orang luar, belah sana, si orang luar. Tapi kita kahwinkan dengan si macam tak. Yang ibu, itu kena faham sikit tu. Itulah. Dan kahwin orang luar. Ayah si Ibrahim kahwin orang lain. Faham? Dia komai tengok budak tu lah. Seronok dia tengok. Oh, Bohim terbaik lagi dia. Tengok abang-abang. Ni kita risau dah adik dia kecil lagi. Gurau adik dia takut tu. Dia takut dia. Omak dan Omak. Dia seronok, dia suka tengok Omak dan happy macam ni. Omak dan dah bonek. Omak dan ni dah bonek jaga badan. Bagi dia happy pula. Ni grup Angah. Dia panggil, dia tak panggil Angah. Dia ni Angah, dia tak suka panggil dia Angah. Dia mengonankan Kak Epa, pengorbanan spiritu Kak Epa. Kak Epa ni hebat. Banyak dia belajar sabar dia. Spiritu sabar, sing sabar dia. Ayah jumpa Allah. Dia tak suka dan dia pujuk dia lagi. Dan tak suka dan dia pujuk dia lagi. Dia tak suka dan pujuk dia lagi. Dia tak suka dan pujuk lagi. Lalu dia mengalah. Omak Dan tahu segala yang. Omak Dan nak tahu orang kan, tanya Omak Dan. Tanya Omak Dan kalau lagi padat kan, tanya adik ipar Dan. Noah, Alang. Dua orang tu sibuk tahu. Tapi yang paling apa Alang dia dah duduk rumah lain. Alang kan dia duduk rumah lain sebab dia dah kahwin. Waktu tu Alang belum kahwin. Alang ni kalau kat rumah tu dia tak pernah pasang cerita lain dah. Dia pasang cerita laut ikan. Spiritu dah tu. Waktu tu belum kahwin. Bohim tu tengok mengadap tu yo. Ui semua kat leh. Muhammad. Omak ni tak boleh tak ada cucu. Orang tua ni tak boleh tak ada cucu. Dan tak nak bagi omak dia trauma. Anak-anak semua tahu. Tanya Padilla. Tapi menurut dia apa yang sobot. Tak baik. Ni kita pulih. Sebab kata lagu Ulit Mayang tu pulih. Pulih sedia kala. Tengok Ibrahim dia goram. Ibrahim tengok. Anak dia ni baking. Muhammad lagi baking. Pusing. Syukur ya. Ni grup tengah Angah. Angah ni Zaitisat. Kak Epa. Latifah. Zaitisat. Dia suka panggil Zaitisat. Kak Epa. Tu barang-barang Kak Epa tu marah bonai dijual. Repair perbaiki biar anak tu ikut Tauhid Ar-Rahumi. Tauhid lot 1. Boleh sampai lot 69. Surah Yasin 69 ni. Dia panggil Surah Yasin. Buhin dan gorangnya Buhin ni. Seronok tengok. Standard dia cakap dia. Oh salah dia suka tengok ni. Ni bawa kita tak pijak Quran. Orang lari landasan sunnah dengan Al-Quran kita tarik balik. Betulkan balik. Itu tak ada politik. Dia poligami. Omak dia ni dia didik bahagian poligami. Sebab suami dia tu sokong poligami. Suami Omak ni Azman Madahan ni sokong poligami. Dia sokong. Ni ngalah je lah Kak Epa. Omak macam tu. Ngalah. Hidup dengan mama kecil ni. Tak, seorang mak ni dia bergebuk perhatian anak. Normal.
kajak lagi tahu lah saya aku tu kan. Oh, Masya Allah.